Okey, Assalamualaikum semua murid-murid. Okey. Murid-murid sihat? Dah makan ke? Belum. Kenapa belum? Kenapa belum tak makan? Ada duit? Tak apa. Tak apa. Nanti minta ayah, ibu. Okey? Okey. Tak ada. Okey, nampak tak? Nampak? Cikgu hari ni bawa apa? Semua boleh baca? Boleh? Isyarat kan pandai? Pandai isyarat kan? Boleh. Okey. Ikut cikgu. Ikut. Baik saja, okey. Terima kasih. Ikut isyarat cikgu. Papan putih. Okey. Tapi yang cikgu punya ni, cikgu ni papan ganjaran. Kenapa papan ganjaran? Tak tahu. Okey. Nanti kalau murid-murid boleh jawab soalan, cikgu bagi bintang. Satu bintang boleh dapat apa? Ganjaran. Contoh, satu bintang pada Hani akan dapat coklat. Okey. Mula-mula cikgu akan tampan nama. Cikgu nak tengok siapa yang datang kelas hari ini. Okey. Hani, ada tak Hani? Okey, ada. Siapa? Fatah. Ada tak? Adakah? Fatah? Ada. Okey, bagus. Aizat. Aizat. Ada? Siapa Aizat? Okey, datang. Dan akhir sekali, siapa Akhir? Akhir siapa? Siapa nama? Nurikan. Okey. Jadi semua datang kelas hari ni kan? Okey. Cuba teka apa cikgu nak ajar hari ni. Boleh baca tak? Boleh baca papan putih? Ikut cikgu. Isyaratkan. Persamaan dalam linear satu pemboleh ubah. Okey. Hari itu kamu semua sudah belajar tentang persamaan apa namanya? Kuadratik kan? Okey. Hari ini kita belajar tentang persamaan linear. Faham? Linear. Apa ni? Apa persamaan ni? Persamaan ni mesti ada ni. Apa? Sama dengan. Kalau tak ada, jika tak ada sama dengan, ini kita panggil apa? Ungkapan. 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 Contoh. Tengok papan putih. Ini apa?
persamaan atau ungkapan? Ungkapan. Okey, betul. Ungkapan ni persamaan atau ungkapan? Persamaan. Bukan. Ungkapan. Kerana apa? Kenapa? Kerana ada persamaan sama-sama dengan. Okey. Nampak? Ni apa? Apa? Persamaan. Okey, pandai sebut oleh murid cikgu hari ni. Ini apa? Ni apa? Persamaan atau ungkapan? Okey. Persamaan. Ni pun apa? Persamaan. Okey, bagus. Okey. Cikgu nak bagi kuis. Cikgu nak tanya satu soalan. Ada satu kuis. Papan putih. Jika betul satu soalan jika betul, cikgu bagi bintang. Okey. Okey. Buka handphone. Ya, handphone. Okey. Tulis dalam quiz list. Tulis ni. Tulis. Buka Google Google. Masukkan ayat ni atau nombor ni. Okey, semua sudah Okey. Jadi cikgu akan mulakan. Jawab sekarang. Siapa nombor 1? Dah habis? Sudah habis? Okey. Kalau semua sudah habis dah kan? Cikgu nak tengok siapa dapat nombor 1. Siapa? Okey, Nuri dapat kan? Nombor 1, jadi dapat 2 bintang. Nombor 2 siapa? Atta.
my god, so proud and so nasty. Aku beli kat L. Okay. Boleh dah tahu kan apa persamaan, apa ungkapan. Jadi sekarang kita akan kira persamaan. Contoh, Y sama dengan 1 tambah 2 jadi apa? 3. Pandai. Contoh. 3x sama dengan 9. Macam mana? 3 pergi sebelah. Jadi apa? 3. Pandai. Contoh lain. 3. Apa? Macam mana? Jadi aku nak panggil siapa ya? Datang. Jawab. Tak tahu? Cuba. Macam mana? Jadi apa? 3 pergi sebelah. Iya. Mana kalkulator kau? Kamu? Mana? Oh, betul. Dapat apa? Bintang 1. Okey, jadi semua faham? Faham kan? Okey. Cikgu ada satu permainan. Mainan tampan gambar. Semua boleh nampak? Kan? Okey. Jadi semua tak nampak kan? Jadi cikgu akan bagi satu orang satu potongan gambar untuk lengkapkan gambar
setiap gambar, potongan gambar ni ada soalan matematik. Jawab sekarang. Susah ke? Senang kan? Jawapannya semua jika nak jawab boleh pergi depan. Siapa nak jawab sekarang? Siapa nak jawab? Senang je. Okey, cikgu ada bagi soalan dalam bentuk ayat kan? Bentuk ayat ni senang saja. Okey, Fatah. Siapa jawab cepat dapat 2 bintang. Gunakanlah kamu. Okey, Fatah dah jawab. Kapal. Kapal gambar. Okey, siapa-siapa nak jawab? Serang. Fatah tadi dapat berapa? Fatah berapa bintang? Berapa bintang? 2. Okey. Susah.
Okey, betul. Dapat satu bintang. Okey, tangan semua dapat jawab dengan betul. Okey. Cuba semua murid-murid tengok papan putih. Bila semua sudah sampai gambar kan? Ada bukan satu. Tiga ayat matematik. Okey. Jadi siapa yang boleh jawab tiga soalan ni, cikgu bagi hadiah. Siapa nak jawab? Okey, Fanta. Datang. Jawab. Jadi kita tulis dengan kuasa X. Ini senang ke susah? Susah. Senang, tak apa. Nanti soalan ujian nanti cikgu bagi soalan banyak-banyak yang susah. Boleh? Jadi siapa nak jawab? Yang lain. Cikgu panggil yang sikit bintang lah. Boleh? Isaac, datang. Cuba. Soalan ini dua menara adalah 5
Berapa? 7.2 bahagi 2. 3.6. Okey. Jadi cuba tengok. Betul ke salah? Sudah habis ke? Dah habis? Habis ke? Cuba baca kembali. Tinggi 2 menara adalah ni persamaan. Ya betul. Bahagi 2. Jadi berapa? 3.6. Jadi 1 point berapa? 1.8. Okey. Jadi kerana Aizat buat sendiri, saya bagi 2 bintang. Okey, duduk. Aizat duduk. Tenang. Okey. So, soalan yang terakhir apa? Siapa nak jawab? Okey. Ani, datang. Okey. Semua murid-murid baca. Baca. Semua bisu lupa. Sorry. Okey. Okey. Ikut cara cikgu. Ikut. Perimeter 1 segi 4 sama. Segi 4 tepat adalah dengan panjang 2x cm dan lebar 5m adalah 14 meter. Jadi apa kita mesti buat sekarang? Mula-mula kita mesti buat apa? Lukis. Okey. Ni lukis segi 4. Okey. Macam mana? 4 tepat bila sama macam mana? Rasa ini ada banyak kan?
bersendiri. Okey, boleh? Mudah ke susah? Susah? Tak baik. Jangan jahat. Jangan jahat. Okey, betul. Tepuk tangan. Jadi kerana Hani jawab sendiri, cikgu bagi berapa? Berapa bintang? 2, betul. Okey, sekarang kita kira bintang. Berapa? Green berapa? 5. Okey. 5. Isaac berapa? 3. Fanta berapa? Berapa? 1, 2, 3, 4. 4 saja, bukan 5. Hani berapa? 4, betul. Okey. Jadi macam yang cikgu janji. Dengar. Bukan dengar. Tengok depan. Tengok depan. Okey. Jangan main-main dalam kelas. Okey. Jangan cakap. Okey. Okey. Kerana semua murid-murid bagi kerjasama yang bagus, yang baik, bagus. Cikgu nak bagi apa? Hadiah. Okey, betul. Siapa yang banyak bintang? Siapa? Isyaratkan. N-U-R-I-N. Jadi yang dapat banyak bintang, cikgu bagi hadiah yang besar sikit lah. Okey. Okey, Nurin datang depan. Okey, semua tepuk tangan. Siapa? Aizat. Okey. Maaf. Cikgu salah tengok. Bagus. Semua pandai. Okey. Pandai. Hani dan siapa? Batam dapat berapa bintang? 4, bukan 10. Datang depan. Okey. Isyaratkan apa? Okey, duduk. Jadi siapa yang dapat 3 saja? Okey, datang. Semua tu tak dapat. Dapat 3, jadi hadiah pun 3. Tu besar 1. Okey. Duduk. Jadi habis kelas kita hari ini, cikgu nak tanya, hari ini murid-murid belajar apa? Sekejap. Sabar. Cikgu tanya satu orang. Okey.
kita tanya Hani. Apa Hani belajar hari ini? Persamaan dalam linear 1, 2 ubah. Okey, pandai tangan. Okey, Nurin. Tak baik, baik. Apa-apa belajar? Kira apa? Yang ada kuasa dan persamaan. Betul? Okey, betul. Pandai. Okey, Fatah. Belajar apa hari ni? Okey, betul lah, betul. Okey. Aizat, belajar apa? Tak tahu. Tak tahu, dapat hadiah 3 saja. Okey. Tahu. Belajar apa? Belajar apa? Persamaan. Apa? Linear. Okey. Jadi semua faham kan? Cara buat teknik ni. Mudah atau susah? Mudah. Kalau mudah, cikgu akan ulang baliklah dalam kelas depan. Mudah atau susah? Okey. Ini saja